Okey, kita akan naik bas 300 daripada Lebuh Hampang nak pergi ke KLCC. Ada berhenti ya. KLCC. Saya. Baik. Sini sikit aku duduk belakang ni tu. Luar sikit. Ada ramai orang kan, kita duduk belakang. Ni dia direct KLCC ya? Aku pun tak pernah naik bas ni, naik. Selalu kalau KLCC aku naik LRT je. Kita relax, kita enjoy naik bas. Bas pun kosong ni, baru 2 tingkat ni. Jadi Jalan Munisi Abdullah. Sekarang kita masuk ni jalan apa? Jalan Dawangi. Dawangi ya. Ni dulu komplek wilayah. Komplek wilayah. Dulu pun famous ni. Ada Bukit Nenas, ada air terjun Bukit Nenas. Tu Menara KL. Taman Eco Rimba ni pun kita tak tahu mana tu. Kita bayar berapa pergi ni? Oh, sana tu eh? Dia keluar tu. Tapi kita masuk ni.